Di langit yang keempat bertemu dengan Nabi Allah Idris alaihissalam. Wadhkur fil kitab Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Kami angkat dia ke maqam yang tertinggi, masya-Allah. Kenapa Idris diangkat ke langit yang keempat? Ulama kata ibadat Idris sangat cemerlang, tuan-tuan. Sangat hebat ibadat dia, menyebabkan Allah telah satu hari jemput dia pergi ke syurga Allah Ta'ala. Sebab itu walaupun syurga tak pernah dilihat oleh manusia, tapi ada 4 orang pernah tengok syurga. Salah satu daripadanya adalah Nabi Allah Idris alaihissalam. Tengok syurga tak mau balik ke dunia dah. Malaikat pujuk-pujuk ajak turun, tak mau turun. Lagu mana ni nak buat? Pujuk tak nak turun, ajak turun, nak marah Nabi. Akhirnya malaikat kata kita cabut nyawa tuan di sini, dan berakhirlah riwayat hidup Nabi Allah Idris alaihissalam, dan hiduplah dia bersama dengan para malaikat beribadat kepada Allah di langit yang keempat. Maknanya kalau nampak syurga tak nak dah dunia ni, tuan-tuan. Maka tuan-tuan boleh, masya-Allah, Nabi Idris alaihissalam satu orang yang sangat tinggi perhambaannya pada Allah. Sifat kehambaan itu Nabi SAW tiru, ada dalam diri baginda SAW. Hari ini, tuan-tuan, betul ke kita ni hamba Allah Ta'ala? Saya nak tanya tuan-tuan. Ulama cerita hamba ni ada 2 sifat. Yang pertama, al-hubbul khalis, cinta yang sejati kepada Maula kita, kepada Allah Ta'ala, Tuhan kita. Nabi Muhammad SAW rindu daripada Allah begitu dalam, sehingga menyebabkan malam tak boleh nak tidur. Sepanjang malam berdiri pada Allah sampai bengkak-bengkak kaki. Wattadallul kamil, merendah diri yang sehabis-habisnya. Nabi Muhammad SAW orang yang paling mulia di sisi Allah. Tak dibuka syurga, pintu syurga, melainkan Nabi Muhammad yang ketuk. Tapi merendah diri, Nabi kata, aku makan macam hamba makan, aku duduk macam hamba duduk, aku tidur macam hamba tidur. Kita hari ini hamba yang hina, tapi duduk macam orang hebat. Nabi SAW tawaduk, jalan sentiasa, kebanyakan pandangan mata Nabi ini melihat kepada tanah. Wa kana jullu nadhari ilal ard, kebanyakan pandangan Nabi tertumpu ke bumi. Tawaduknya Nabi SAW. Mesti ada 2 sifat hamba, iaitu cinta mendalam kepada Allah, yang kedua merendah diri sehabis-habisnya. Inilah sifat yang perlu ada waktu kita menunaikan solat, tuan-tuan. Waktu kita semayang tu kena rindu pada Allah, sayang pada Allah. Yang kedua merendah diri, aku hamba yang paling hina, yang paling kotor, yang paling jijik, yang paling banyak dosa. Merasakan diri kita lemah di hadapan Allah Ta'ala.